Maksudnya mak dia dengan mak Coklah saya satu mak. Cuma tak tahulah yang adik-beradik tu memang tak pernah tak. Jadi berapa orang tahu? Ada berapa orang tahu? Adik-beradik lain berapa orang? Adik-beradik satu mak, 3 bapa. Yang satu mak. Satu mak. Kakak saya dia pun tak tahu dia punya ni pasal dia meninggal tu saya tak ada lahir lah. Kakak saya yang ni saya tahulah boleh lah kalau nakkan surat mati dia berapa ke yang meninggal di bukan tu dia dekat dengan tu. Yang atas pada dia tu saya tak tahulah. Kita nak dapat yang satu mak tu. Satu mak. Satu mak je kan? Kalau dia dapat satu mak je. Kalau satu mak saya boleh jugalah. Kita tanya tengok surat anak yang meninggal tu apa ke. Tahu tak berapa kalau orang satu bapa ni saya tak tahu. Bapa tak payah, mak tak tahu. Adik-beradik mak. Bukan tahu. Maknanya boleh lah kita ni kita sekarang ni cuba cari dulu. Nak dapatkan tu ada ke dia orang simpan atau tidak. Tak perlu pun kita nak maklumat dia ada. Kalau tak ada, tak tahulah. Kalau tak ada kita proses biasa je. Jadi apa bicara tu kita cerita lah dekat majlis tu. Jadi kita daftar je dulu. Daftar kita buat nanti saya buatlah carian apa yang patut kita data. Nanti dah penyuntikan dengan SP kan. Kita tak tahu apa lagi yang dia ada lah. Tapi yang itu je yang kita tak tahu dia ada harta lain pun kita tak tahu. Kan KWSP kita Mona dia kerja kita Mona. Alah tu KWSP kalau tengok dia KWSP cuma atas company tu. Kalau tengok surat ni, mana surat ni? Tapi yang lama tu ni. Kita tak tahu. Mungkin dah naik kan. Tak tahu dia dah keluarkan ke tak keluarkan ke kita tak tahu. Cuma kita tahu ada surat ni. Ini 2022. Ini 2021. Yang ni dia dalam latest. Jadi ini kita boleh sedikit. Ini dah lama. Maksudnya adik Laili ni nama dia apa? Zakaria bin Nasir. Meninggal di Indonesia. Sebelum Laili meninggal. Sebelum dia meninggal adik dulu meninggal di Indonesia. Sebelum Laili lepas tu ada adik lelaki. Nama dia tu je lah dia yang Zakaria bin Nasir. Adik-adik saya satu mak. Yang lain tak tahu. Tapi yang tu memang tak pernah involve dengan orang dengan Atuk Ngah ni zaman ni. Yang tu pun tak pernah kenal. Walaupun kakak sendiri tak kenal. Laili dia tak pernah. Dia hidup dengan saya. Ni ikan dia. Ni masa dia masukkan tu hari tu. Ni ada masukkan saya. Dia masih dia masukkan kan. Dia pakai tu. Nanti putus di depan je. Dan duit tu tak jah di depan je. Tapi ni tak kalau pusaka dah masa tak lama lah. Mungkin dalam paling cepat 6 bulan pun dapat dari. Tak apa ke? Tak apa. Dah cepat mahkamah. Tak apa. Tak kisah apa kelebihan dia boleh jadi cepat. Yalah cepat. Jadi sebab mahkamah dia tak ada kes dia tak queue panjang. Tapi mahkamah kos dia tinggi. Itu swasta lah maksudnya. Dia tak sama je. Bayaran dia berapa? Kos program ini dia buat dekat pusaka dia rendah sikit. Kat mahkamah bukan sekat bayar lawyer mahal. Bayar mahkamah tu mahal. Kos pemfailan mahkamah. Agaknya anggaran berapa? Lebih mungkin dalam 6,000-7,000 juga. Kos saja dalam 1,000 lebih dah untuk mahkamah pemfailan. Perintah mahkamah saja dah dalam 400 lebih. Perintah saja je. Sebab dia pun kalau tak banyak tak berbalik lah buat mahkamah itu je. Tengok sangka cuma lebih lambat sikit lah. Ya lah lambat tak apa. Bukan kita nak ni cuma untuk untuk arwah saja. Kalau dia tak buat kan. Bukan kita yang nak pakai. Untuk dia kita nak guna untuk dia kan. First time saya tengok ni. Kakak frame nanti kakak. Kan. Banyaklah dia veteran. Maksudnya kalau komando kena ada kemahiran tu kot. Mana dia?